Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih lah bagi yang sudi menonton channel saya ni kan. Pasal sekarang ni kalau kita nak cari apa-apa konten tentang fotografi ni dah banyak sangat di internet dah. Jadi kalau nak tengok konten yang panjang ni macam buang masa lah bagi setengah orang. Okey, bagi yang menonton ni terima kasih. Dan untuk kali ni saya nak kongsi tentang backdrop yang belakang ni, canvas backdrop. Yang ni adalah hand painted oleh David. Nanti saya bagi link Instagram dia, dan siapa yang nak gunakan, nak rasa pengalaman menggunakan canvas backdrop ni boleh contact David lah. Okey, macam backdrop canvas ni untuk zaman sekarang ni, untuk generasi baru buat foto kan, mungkin tak biasa dengan canvas backdrop ni. Pasal generasi sekarang ni, terutama yang lahir zaman smartphone ni, mereka lebih kepada backdrop digital, AI. Dia nak tukar, ambil gambar kat dinding ke mana, dia boleh tukar ikut suka dia lah. Tapi kalau kita biasa melayari gambar-gambar portrait terutamanya, canvas backdrop ni masih lagi ada orang pakai. Pasal dia ada bukanlah aura, ada ciri-ciri tersendiri, karakter tersendiri tu. Dia macam kalau kita pakai canvas backdrop ni, dia dia painting. Painting maksudnya dia cat lah. Cat kan, bukanlah macam lukisan pasal dia canvas kan. Cat dia ada tekstur dia tu. Dan biasanya canvas ni digunakan oleh, macam yang paling popular adalah Annie Leibovitz lah. Dia fotografer dah lama lah, umur dah 70 lebih. Dan ramai lagi jurufoto dari barat yang gunakan canvas ni. Antara lain adalah Felix Kuze kan. Dan backdrop canvas yang paling popular adalah jenis Oliphant lah. Itu adalah Oliphant ni nama orang lah. Adalah yang dipopularkan oleh Annie Leibovitz jugalah. Dia memang lah, kalau ada orang kata kan, tengok backdrop ni pakai AI pun boleh lah. Memang betul lah, itu tak ada siapa nak sangkal pun. Tapi feeling gunakan benda yang orang kata authentic ataupun organik ni dia lain. Kita tak perlu nak adjust apa benda yang menjimatkan masa lah. Dan kalau kena dengan pakaian ataupun lighting yang sesuai kan, dia ni memang nampak macam painting. Pasal tu kalau kita tengok gambar-gambar ini Leibovitz tu, macam lukisan. Padahal dia gambar kan. Memanglah sebahagian ni orang kata apa ni, sebahagiannya ada kena mula dengan editing jugalah kan. Tapi backdrop tu membantu lah. Dan ada juga yang jurufoto baru sangat tu tak lah, macam Joey Lawrence pun dia ada juga mengambil gambar menggunakan hand painted canvas ni. Dan canvas ni mungkin ada orang kata kita pun boleh buat sendiri. Ya betul lah, siapa yang nak buat sendiri tu dia boleh buat sendiri lah. Tapi dia bukanlah benda yang mudah lah. Macam sebenarnya tanya David yang buat backdrop ni, saya tanya dia, saya ingatkan mungkin 2-3 jam ke sehari siap kan. Dia kata ambil masa mungkin dalam 3 atau 4 hari macam tu nak siapkan satu canvas tu. Pasal dia kena cat, kena keringkan dulu, ada layer by layer lah benda tu. Dia bukan proses yang mudah kan. So dalam sambil-sambil saya cakap ni, saya kongsi lah gambar-gambar yang saya pernah ambil untuk gambar anak-anak saya lah yang gunakan hand painted ni. Dan siapa yang biasa pernah follow saya punya IG atau Facebook kan, saya pernah beritahu suatu ketika dulu gambar portrait pemimpin negara ataupun gambar portrait orang kata kerabat diraja kan, masa zaman filem dulu lah, memang menggunakan canvas backdrop lah. Dia yang lecehnya canvas backdrop ni, kita tak boleh nak lipat-lipat dia. Pasal memang kita kena buat dia gulung. Kalau dia panjang 8 kaki, memang kita kena naik van ke apa kan. Pasal dia tak boleh dilipat. Dia nanti kalau dilipat dia macam, pasal dia cat kan, nanti macam bukan patah, dia nampak kesan dia tak cantik lah. Memang kita kena roll lah benda tu. Dan salah satu sebab tak ramai anak muda sekarang nak guna benda tu, dia macam leceh sikit lah kan. Dan sekarang ni ramai yang suka ni yang mana masih nak gunakan backdrop ni. Ramai yang suka guna jenis backdrop yang collapsible ataupun foldable tu. Macam Godot ada buat lah. Maksudnya macam windscreen atau protection camera punya windshield tu kan, kita boleh gulung dia. Bukan gulung lah, kita boleh collapsible lah, fold dia kan. Jadi untuk bulat tu senang nak bawa lah kan. Jadi kita masuk lah kereta ke mana mudah. Jadi dia cepat nak set up. Itu bagi yang masih nak menggunakan backdrop. Ada juga yang sekarang ni memang dia gunakan AI je lah kan. Ambil je gambar kat dinding apa semua lah. Nanti
Orang kata apa, nak buat selection pun senang, sentuh bahagian badan je, AI dah kenal lah ini orang dengan badan orang, backdrop, guna prompt saja kan, tu lebih mudah kan. Tapi bagi yang masih nak mencuba, nak merasa bagaimana cara jurufoto lama menggunakan hand painted backdrop tu, hand painted canvas tu, boleh try lah benda tu dan masih ramai lagi ada orang guna kalau kita open kita punya orang kata apa, bukan pelihatan lah, maksudnya kalau kita memandang fotografi ni bukan dalam konteks Malaysia je, kita banyak tengok karya-karya orang, memang ada lagi orang guna kan yang canvas backdrop tu. Dan saya pun teringin nak beli daripada luar, tapi kos dia yang mahal adalah kos shipping penghantaran daripada overseas, macam daripada US, Europe kan, hampir sama dengan harga kos canvas tu sendiri. Jadi macam tak berbaloi lah. So itulah dia benda yang saya nak kongsikan benda ni kan. Dia bukanlah benda yang teknikal ke apa kan. Dia fotografi ni subjektif maksudnya. Dan orang kata apa, kalau kita boleh offer klien kita satu benda yang lain daripada jurufoto yang lain kan, why not kan. Macam bagi saya, jurufoto yang menggunakan canvas sekarang ni dah tak ramai dah, pasal leceh kan. Dan tapi macam filem ada juga wedding fotografer, dia buat wedding yang masih menggunakan filem, ataupun bukan masih menggunakan filem tapi dia menggunakan filem sebagai alternatif. Maksudnya dia nak create satu niche, satu market baru. Walaupun dulu memang orang pakai filem kan, maksudnya sekarang dah ramai orang guna digital, soft copy. Dia nak create satu niche baru, walaupun dulu memang orang guna filem. Kalau nak cari fotografer wedding yang pakai filem, kau cari dia. Macam canvas backdrop je lah. Kalau kita sekarang dah ramai jurufoto yang guna backdrop jadi AI ataupun putih saja kan, ataupun plain kan. Kalau nak cari yang lain, boleh cari identiti yang tersendiri lah. Macam photo booth kan. Photo booth sekarang ni pun sama ada photo booth untuk corporate, untuk wedding, untuk party ke apa benda kan. Mungkin boleh guna juga alternatif hand painted backdrop ni. Dan bagi yang mungkin macam yang dengar je, mungkin orang-orang baru kan, dia kata apa benda hand painted ni macam ketinggalan zaman je kan. Tu terpulang masing-masing lah kan. Pasal walaupun ketinggalan zaman, ada juga anak-anak muda sekarang ni yang menggunakan kamera filem. Dia nak rasa kan bagaimana rasanya menggunakan format filem, seperti mana yang pakcik-pakcik datuk-datuk dia pernah guna dulu. Pasal dia lahir zaman digital kan. Dia nak rasa benda macam tu. Sama juga macam siapa yang nak rasa guna canvas ni, boleh hubungi David lah. Okey lah, just kongsian ringkas sajalah kan, pasal orang kata apa, zaman sekarang ni tak tahulah ada orang nak tengok lagi ke YouTube ni kan. Okay, apa pun terima kasih lah kepada yang stay mendengar sampai kini lah. Okay, jumpa lagi.